Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita cuba menjawab soalan bagi contoh litar tertib kedua, iaitu second order circuit. So, apabila diberikan litar, yang penting ialah kita perlu tahu apakah jenis litar tersebut. Maka, setiap soalan sama ada first order atau second order, kita perlu lihat apakah jenis litar. Sebagai contoh, ini ialah satu litar yang diberikan. Kita perlu tahu apakah jenis litar, iaitu type of circuit, kerana kita perlu menggunakan general equations yang berkenaan. Jadi perlu ingat ya. Sebagai contoh, kalau terlupa, ingat balik chorus lagu. V note I note before switching, circuit type after switching. Jadi circuit type, iaitu jenis litar, ialah after switching, selepas switching. Jadi kalau lihat kepada switch di sini, kita fokus kepada switch ya. Kita lihat switch di sini. Jadi apakah sebenarnya kedudukan switch ini after switching? So after switching, litar ini ataupun switch ini akan dibuka. After switching, dia akan dibuka. Maka yang tinggal ialah hanya litar yang sebelah kanan ini saja. Manakala litar yang sebelah kiri ini disebabkan telah dilitar bukakan, maka yang ini boleh diabaikan. Maka kita tahulah jenis litar ini ialah second order. Okey, mengapa second order? Kerana dia ada induktor dan juga capacitor. So disebabkan ada kedua-dua storage elements ini, maka ini dipanggil sebagai second order. Okey, ini ialah second order parallel. Nampak R, L dan C ini parallel, second order parallel. Dan source free. Mengapa source free? Kerana tiada bekalan. Asalnya memang ada bekalan 10 volt, tetapi after switching, bekalan telah terputus disebabkan switch ini telah dilitar buka, maka dia ialah source free. Dan seterusnya, apakah jenis litar ini sama ada overdamp, underdamp ataupun critically damp? Perlulah kita kira alpha dan juga omega naught. Baik, bagi mendapatkan alpha dan omega naught, kita perlulah tahu apakah dia formula bagi alpha dan omega naught ini. Dan kita juga perlu tahu bahawa alpha dan omega naught ini ialah dalam menentukan type of circuit ataupun jenis litar. Jadi sudah tentu ia dilihat kepada litar selepas switching, iaitu litar yang ada pada sebelah kanan ini. Ini ialah litar selepas switching. Lihat kepada masanya, T ialah lebih besar daripada 0 saat. Asalnya kita ada litar sebelah kiri ini, jadi kita fokus pada switch di sini, buka selepas 0 saat, maka yang tinggal hanyalah litar RLC parallel. Jadi bagi mendapatkan alpha dan omega naught, kita perlu tahu formula. Jadi tuan-tuan, formula tak diberikan untuk alpha dan omega naught ini di dalam appendix. Alpha untuk parallel circuit ialah 1 bahagi dengan 2 RC. Untuk series berbeza formula untuk alpha bagi series R/2L. Tolong ingat omega naught sama untuk kedua-dua, series ataupun parallel. Jadi untuk kes ni kita boleh kirakan apakah dia alpha. Alpha adalah sama dengan 1 bahagi 2 R kita ialah 5 dan C kita ialah 3. Jadi boleh tekan kalkulator, boleh kirakan 5 kali 2 10, 10 kali 3 30. So 1 bahagi 30, 0.03, 0.033. Okey, dalam sebarang pengiraan saya akan berikan sehingga 4 titik perpuluhan supaya tepat. Jadi tuan-tuan juga tolong berikan sehingga 4 titik perpuluhan supaya lebih tepatlah. Dan omega naught pula. Omega naught ialah 1 bahagi punca kuasa L. L kita ialah 4.
dan kapasitor kita ialah 3. Jadi 1 bahagi punca kuasa 12. Kosong 0.2887. Okey, so dari kes ini kita dapati bahawa alfa, kita comparekan, buat perbandingan. Alfa adalah kurang daripada omega naught. Jadi ini ialah underdamped. Jadi boleh berikan nama penuh jenis lita iaitu second order, parallel, source free, underdamped. Okey, boleh catatkanlah. Okey, terima kasih. Okey, baik. Kita sudah pun kena pasti bahawa jenisnya ialah second order, source free, parallel, underdamped. Jadi, di dalam appendix, kita ada banyak equations yang diberikan. Jadi, tuan-tuan kena pilih betul-betul yang mana yang berkaitan dengan litar yang diberikan. Tolong hati-hati, kalau salah pilih, maka tuan-tuan akan salah keseluruhan sehingga akhir nanti semua pengiraan. Jadi second order, okay, ini ialah untuk second order. Tengok kat sini second order, kita tak akan refer kepada first order lah untuk kes ini. Kemudian source free, okay, source free, kalau tuan-tuan cari source free tak ada kat sini, tapi dia menggunakan term natural response. Natural response bermakna source free. Dalam erti kata lain ialah source free. Kemudian parallel, jadi fokus hanya kepada parallel dan underdamped. Alpha adalah kurang daripada omega naught dan dia adalah case underdamped. Jadi kita dapatlah kena pasti ini ialah equations yang kita hendak guna pakai. Baik, setelah kita dapat equations, iaitu ini ialah equationsnya, maka tugasan kita ialah hendak mendapatkan apakah unknown parameters. Masukkan apa-apa nilai yang tuan-tuan dah tahu dalam equations ni, iaitu seperti alpha. Alpha kita dah tahu, masukkan nilai alpha. Omega D. Omega D boleh dikira, ada formula untuk omega D. Tuan-tuan refer pada formula omega D. Dia menggunakan alpha dan omega naught juga untuk mendapatkan omega D. Dan kita nampak dekat sini bahawa ada dua unknown parameters. So dalam case second order, dia akan ada dua unknown parameters, iaitu A1 dan A2, ataupun kadang-kadang digunakan B1 dan B2, kadang-kadang digunakan A dan B. So dalam semua case second order dia ada dua unknown parameters. So dalam case ni tuan-tuan akan nampak bahawa VT, kita ada VT. Okey. Kita ada VT. Dan di dalam equations VT ni ada dua unknown parameters, A1 dan A2. Jadi rule of thumb mathematics, kita perlukan dua mathematical constraints ataupun equations untuk selesaikan ini. Jadi yang pertama, kita boleh gunakan V naught ataupun bila time kosong, apakah nilai dia, dan tuan-tuan boleh gantikan T tu dengan kosong lah. Jadi mana nak dapat V kosong ni apa nilai dia? Untuk second order, tuan-tuan terus dapatkan V naught dan I naught. Memang akan digunakan. Macam mana nak dapatkan? Sama macam kaedah masa first order lah. Iaitu V naught dan I naught kita refer kepada before switching. Ingat balik litar before switching. Dapatkan V naught. Di mana V naught? V naught ialah pada kapasitor yang di litar buka. Di mana I naught? I naught ialah arus pada induktor yang litar pintas, short circuit. Dapatkan V naught dan I naught. Dan itu baru satu constraint. Satu lagi constraint mana? Okey, of course tuan-tuan perlu differentiate dV dt. Equation atas ni, differentiate dapatkan. Dan tuan-tuan juga perlu tahu dV dt kosong sama dengan apa. Tengok balik slides, iaitu PowerPoint slides di dalam kelas. Bagaimana nak dapatkan dV dt kosong ini? Ada kadang-kadang kita gunakan KCL, kadang-kadang kita gunakan KVL, kadang-kadang kita gunakan konsep series, iaitu kalau series arus semua sama. Arus yang masuk induktor sama dengan arus masuk kapasitor.
Dan kadang-kadang digunakan konsep parallel. Kalau parallel, voltage pada induktor sama pada voltage pada kapasitor. Itu yang diperlukan ya dalam menentukan untuk dapatkan apa itu bahagian ni lah. dV dt kosong ni perlu kena tahu apa dia.